Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya dunia kita ni ditadbir? Kan? Kita tengok ada Dewan Parlimen, ada Istana Raja, macam-macam jenis kerajaan ada kat sekeliling kita. Tapi, macam mana kita nak faham beza antara semua ni? Macam mana kita nak kelaskan? Jadi, untuk faham semua ni, jom kita selami pemikiran para cendekiawan dari zaman dulu sampai sekarang untuk tengok macam mana mereka cuba lukis satu petak untuk landscape politik yang sangat kompleks ni. Baiklah, kita mulakan dengan satu soalan klasik yang macam teka-teki. Mana datang dulu? Ayam ke telur? Dalam sains politik pun ada soalan macam ni, iaitu mana yang wujud dulu, negara atau kerajaan? Soalan ni penting sebab ia paksa kita untuk faham dulu beza asas antara dua benda ni sebelum kita boleh pergi lebih jauh. Okey, pertama sekali kita ada negara atau state. Cuba bayangkan negara ni macam satu bekas atau pentas. Dia ada sempadan yang jelas, ada kedaulatan yang orang lain iktiraf dan ada penduduk tetap yang kita panggil warga negara. Secara teorinya, negara ni kekal, tak kisahlah siapa pun yang memerintah. Lepas tu, barulah kita ada kerajaan atau government. Kalau negara tadi tu pentas, kerajaan ni pula macam pelakon dan pengarah dia. Kerajaan inilah organisasi yang mentadbir, yang buat undang-undang, yang laksanakan dasar. Kerajaan boleh datang dan pergi, boleh bertukar, tapi negara tu tetap ada. Jadi senang cerita, kerajaan ni adalah ejen yang jalankan urusan negara. Jadi, inilah peta perjalanan kita untuk kali ini. Kita akan mula dengan pelan tindakan asal daripada Aristotle. Lepas tu, kita tengok kenapa model tu dah tak berapa relevan. Seterusnya, kita akan terokai 3 sistem utama yang wujud hari ini. Dan kita akan selam lebih dalam tengok struktur dalaman kerajaan tu sendiri. Dan akhir sekali, kita akan berdepan dengan soalan yang paling mencabar. Apa sebenarnya yang buat sesebuah kerajaan tu baik? Jom kita travel balik ke zaman Greek Purba. Boleh kata sarjana pertama yang betul-betul kaji klasifikasi kerajaan secara sistematik ialah Aristotle. Dia nak cipta satu cara yang logik untuk bezakan jenis-jenis pemerintahan yang dia nampak kat sekeliling dia pada masa tu. Dan inilah pelan tindakan dia yang sangat kemas dan elegan. Aristotle tanya 2 soalan mudah je. Siapa yang memerintah? Seorang, sekumpulan kecil atau ramai orang? Dan soalan kedua, adakah mereka perintah untuk kepentingan semua orang atau untuk kepentingan diri sendiri? Kalau seorang perintah untuk rakyat, ia monarki. Tapi kalau untuk poket sendiri, ia jadi tirani. Kalau sekumpulan kecil yang bijak pandai perintah untuk kebaikan bersama, ia aristokrasi. Tapi kalau untuk kayakan puak dia je, ia jadi oligarki. Dan kalau ramai yang memerintah untuk semua, Aristotle panggil ia politi. Bentuk korupsinya pula dilabelkan sebagai demokrasi. Yang ini menarik. Kita kena ingat, bagi Aristotle dan orang Greek zaman tu, demokrasi ni ada konotasi negatif tau. Dia maksudkan pemerintahan oleh orang ramai yang tak berpendidikan dan senang dipengaruhi. Kira macam mob rule. Ini sangatlah berbeza dengan pandangan positif kita pada demokrasi hari ni. Rangka kerja Aristotle ni memang bijak, tak dinafikan. Tapi, dunia moden ni jauh lebih rumit kan? Kalau kita cuba guna model dia untuk negara hari ni, ia ibarat kita cuba masukkan palam segitiga ke dalam soket bulat. Memang tak muat, tak kena. Kenapa ya? Ada 4 cabaran utama. Pertama, masalah definisi. Kita semua suka cakap pasal kebebasan sivil, tapi maksud dia sama ke untuk orang di Amerika Syarikat dengan orang di Korea Utara? Tentulah tidak. Kedua, masalah label. Mahkamah di Britain dengan mahkamah di China. Dua-dua kita panggil mahkamah, tapi kuasa dan kebebasan mereka langit dengan bumi bezanya. Ketiga, masalah pertimbangan nilai. Kita ni secara automatik fikir demokratik mesti baik, autokratik mesti jahat. Tapi, betul ke semudah tu? Atau ini lebih kepada penilaian moral kita je? Dan akhir sekali, masalah rejim yang berubah, di mana ciri-ciri satu sistem tu boleh kekal lama, walaupun pengasasnya dah tak ada lagi. Jadi, macam mana penganalisis politik moden cuba selesaikan masalah-masalah ni? Mereka telah hasilkan 3 kategori utama yang lebih luas yang boleh kita guna untuk gambarkan kebanyakan kerajaan di dunia hari ni. Jom kita tengok satu persatu. Pertama sekali, demokrasi liberal. Fikirkan negara macam United Kingdom atau Canada. Apa ciri utama dia? Persaingan. Ada lebih dari satu parti politik yang berlawan untuk dapatkan undi kita dalam pilihan raya yang adil dan terbuka. Tapi ia bukan pasal mengundi je tau. Yang paling penting, hak-hak kita sebagai rakyat dilindungi. Kebebasan bersuara, kebebasan beragama. Dan yang paling kritikal, kuasa tak tertumpu kat satu tempat je. Ada sistem semak dan imbang antara eksekutif, parlimen dan mahkamah.
seterusnya, kita tengok sistem yang 180 darjah berbeza. Walaupun sumber kadang-kadang labelkan dia sebagai demokrasi sosialis, istilah yang lebih tepat sebenarnya ialah sistem totalitarian. Sistem ni memang betul-betul bertentangan dengan demokrasi liberal. Kat sini cuma ada satu parti, satu ideologi rasmi dan ia kawal semua benda. Dari apa yang kita baca kat media sampailah ke ekonomi, semuanya dikawal oleh pusat. Langsung tak ada ruang untuk pembangkang dan konsep pengasingan kuasa tu memang tak wujud sebab semua kuasa tertumpu pada satu entiti je. Dan kategori ketiga ialah autokrasi atau authoritarian. Yang ni macam kategori rojak. Ia untuk semua sistem yang tak muat dalam dua kategori tadi. Ciri-ciri utama dia biasanya hak sivil yang terhad, badan kehakiman yang tak bebas dan peranan yang sangat kuat oleh golongan elit sama ada golongan bangsawan ataupun tentera. Rejim macam ni selalunya tak stabil dan boleh jadi macam-macam bentuk, dari monarki mutlak sampailah ke pemerintahan tentera. Tapi cerita dia tak habis kat situ. Walaupun kita dah ada 3 kategori besar tadi, cara sebuah kerajaan tu distrukturkan secara dalaman akan tambah lagi satu lapisan kompleksiti. Dia macam enjin kereta lah. 2 kereta mungkin nampak sama dari luar, tapi enjin kat dalam tu boleh jadi sangat-sangat berbeza. Satu perbezaan besar ialah macam mana kuasa tu diagihkan ikut geografi. Dalam sistem persekutuan, macam kat Malaysia atau Amerika Syarikat, kuasa dibahagikan antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Masing-masing ada bidang kuasa sendiri. Tapi dalam sistem kesatuan pula, macam kat Britain atau Singapura, semua kuasa utama tertumpu di tangan kerajaan pusat. Satu lagi perbezaan struktur yang penting ialah hubungan antara ketua kerajaan dengan parlimen. Dalam sistem berpresiden macam kat US, presiden dipilih secara berasingan. Jadi ada pengasingan kuasa yang jelas. Dalam sistem berparlimen macam kat Malaysia atau Britain, Perdana Menteri itu sendiri adalah seorang ahli parlimen. Ini mewujudkan apa yang kita panggil percantuman kuasa, di mana eksekutif dan perundangan tu saling berkait rapat. Ini boleh hasilkan kerajaan yang lebih stabil, tapi pada masa yang sama kuasa mungkin jadi lebih tertumpu. Okey, lepas kita dah tengok semua klasifikasi dan struktur ni, kita sampai kepada soalan yang paling subjektif tapi mungkin yang paling penting sekali. Apa yang buat sesebuah kerajaan tu baik atau buruk? Adakah ia semudah kita letak label ideal pada satu sistem dan gagal pada yang lain? Soalan inilah yang dah menghantui ahli-ahli falsafah dan rakyat biasa selama berabad-abad. Lepas kita faham semua kerumitan ni, macam mana kita sebagai pemerhati dan juga warga negara nak buat penilaian macam ni? Apa kayu ukur kita? Dan di sinilah letaknya masalah pertimbangan nilai yang kita sebut tadi. Petikan ni tunjukkan kecenderungan kita untuk guna label bukan setakat untuk terangkan sesuatu, tapi untuk menghukum. Kita selalu cakap, negara tu demokratik, mesti bagus. Tapi kita jarang berhenti dan tanya, adakah kerajaan demokratik tu betul-betul berfungsi untuk rakyat dia? Atau adakah kerajaan autokratik tu, walaupun kita tak suka label dia, mungkin berjaya sediakan kestabilan dan kemakmuran? Label tu sendiri dah ada berat emosinya. Jadi, apa jawapan akhirnya? Inilah poin paling penting yang kita kena pegang. Para sarjana semua bersetuju. Tak ada satu pun sistem kerajaan yang sempurna. Titik. Setiap sistem ada kekuatan dan kelemahan di sendiri. Apa yang berkesan kat satu negara dengan sejarah, budaya dan geografinya yang unik mungkin akan jadi satu malapetaka kalau digunakan negara lain. Konteks itu sangat penting. Memandangkan tak ada jawapan yang mudah dan satu saiz untuk semua, saya nak akhiri perbincangan ni dengan satu soalan untuk anda fikirkan sendiri. Kalau betul tiada sistem yang sempurna, apa satu ciri kerajaan yang paling penting bagi anda? Adakah kestabilan? Adakah kebebasan individu? Atau mungkin kesaksamaan ekonomi? Atau ada benda lain? Jawapan anda kepada soalan ni sebenarnya mendedahkan apa yang anda paling hargai dalam cara kita semua ditadbir.